itu kita hari nak ambil jubah combo. So kita baru keluar rumah, jadi kita akan gerak pergi UKM. Let's go. Push Royal Blue. Pakai baju ni. Pakai baju. Tak ada baju. Tengah fikir nak pakai baju tu tak ya? Memang ada baju yang tak pakai. Ya, faham. Ejen. Kita dah sampai bersama Kak Yati. Kita ambil jubah. Kita dah sampai di Taps. Apa nama tempat tu? Okey, kali ni kita betul-betul dah sampai. Sebenarnya dia dekat, dia orang bilang, tapi sebenarnya dia dekat atas sana. Ya Allah, kita boleh parking kat sini je. Okey, dah lama tak naik bas. Kita naik bas je, pergi ambil jubah. Kita naik bas naik atas sana. Suasana mengambil jubah combo Tania. Cu-cu. Oh, kat sana ke? Let's go. Masih ada okey-okey nak. Ni topi. Tak sidang lagi. Check dan check semualah. Dan check. Yeah. So kita dah boleh gerak balik. Sangat smooth pagi ni, alhamdulillah. So let's go. So inilah suasana untuk ambil jubah combo untuk fakulti FSSK. So jubah kita warna hijau lah. Hijau pucuk pisang. Ada kena bahaya. Okey, kami kembali lagi ke sini sebab kita orang baru tahu kena buat kat alumni. So kita orang dah settle ambil jubah baru tahu. Okay, masalah dah turun. So kita pun dah makan ringan-ringan tadi. So kita nak pergi naik balik ke atas. Tapi kali ni kita tak naik bas. Kita gagahkan diri untuk mendaki. Let's go. Pusat Siswazah Bangunan Tun Fatimah Syim. Kat sini. Kita ambil jubah kat sini. Tapi kita orang naik kali kedua ni bukan untuk jubah, tapi untuk ke alumni. Harapnya ke alumni tu tak ambil masa yang lama. So, ayuhlah kita. Dah mengah dah ni. Allah Akbar. Okay, sekarang kita dekat KTM. Masih bersama Kak Yati. Sekarang dah pukul berapa kan? Sekarang dah pukul 3.50. Daripada pukul 9 tadi. Kita keluar dari pukul 9 tadi. Kita masih dari Bangi. Tadi kita pick up Indah dengan tu. Tapi kita berada dalam UKM je lah. Dalam UKM. Lepas tu kita keluar pergi mamak. Lepas tu kita masuk UKM lagi. Lepas tu kita pergi solat semua. Tunggu dia orang settle ambil jubah pula. Lepas tu sekarang kita tunggu Cik Ah. Dia dah sampai KTM, UKM. Lepas tu kita nak pergi tangkap gambar. Okay. Memang hectic day. Mantap.
nak masuk vlog mestilah. So kita dah settle ambil check out. Kita pergi UKM balik untuk tak gambar. Let's go. Okay, kita dah sampai tempat untuk tangkap gambar. So ini adalah graduan-graduan kita. Oh, rindunya tak nak peluk dia orang. Pada besar kira peluk aku ni. Selalu dia tak nak peluk. Laila, aku selalu peluk kau kan Laila kan? Banyak ya kawasan kita berphotoshoot, pre-convo. Tapi dekat dalam UKM je dah cukup kot. Tak perlulah pergi tempat lain. Tiba. Betul. Kan? Tapi tempat lain tu kalau ada masa lah. Ya, betul. Kalau dah habis UKM. Setakat ni kita memang dari pagi memang dekat sini. So biar dekat sini je. So kita tengah tunggu. Malam kita cuti hari ni. Biar puas. A few moments later. Okay guys, sekarang dah pukul 10. Kita masih berpre-convo dekat area di sini. Tapi ya, dengan bantuan husband Kak Yati, kita dapat tangkap gambar yang cantik-cantik dekat sini. So ya, lama dari kita sampai pukul 8. Dah 2 jam dah kat sini. Wah, macam-macam ragam, tapi very precise but good. Gambar cantik. Kak Vida tipu.